Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So hari tu kita agak berbeza sedikit sebab kita bersama dengan kroni-kroni kita nak pergi berjogging. Sekarang tu pukul 6.22 pagi and kami akan bertolak pergi ke waterfront. Let's go. So kita dah berada di depan rumah Lin. 1, 2, 3, belum warm up 1, 2, 3, lo balik lah warm. Bola talin. Kita memulakan perjalanan kita. Milanya lambat. Oh, Melayu. Lambat. Dah setting apa untuk kita kenakan selalulah ha. Siapa berhenti banyak gelap. Okay. Oh my god. Debar jantung kami. Jogging berubah. Mila lambat, soalnya tinggal kamu orang dulu kelak berjumpa dekat somewhere. Kami isi mampu nak kepung tidak tu. Wih, kedua dah. So dah semakin dekat dengan waterfront. Dan kami je ketinggalan ke belakang. I seriously cannot catch up the girls because I'm not fit anymore atas faktor penuaan. So kita dah berada di ramainya orang. Ada yang berzumba. Tapi kita si join zumba lah. Kita just record jogging je. Ya. Now kami dua Ida dah ketinggalan dekat belakang. Lin dengan Sofia is nowhere to be found dah. Jom depan dulu. Si nampak lah dalam kamera. Dekat tinggalan jauh dah. Lepas saya Mila, si tahu pukul berapa datang. Sepatutnya pukul 6.30 pagi lewat, pukul 6.50 berjumpa. Sekarang dah pukul 7. Dia masih belum berjumpa. Bagus. Ini budak ah. Why are you late? Bukan 6.29 sama. Allah. 26 kami chase sampai kemas ya. Kau dah sampai situ dah mau bangun. Zumba dari sikit orang tadi itu dah makin ramai dah weh. Kita ikut kapten. Kapten kita Sophia. Lalu lah. Ay, ada curry house dalam tu. Ya. Ay, paduhai. So now jalan kita bertukar masuk ke Chinatown. Cute-nya. So cute. So kita hampir sampai ke hujung China Street. Ya, macam kita orang Nangga. Now is the time untuk sidak breakfast. Now is the time untuk sidak breakfast dan kami akan breakfast juga. Yang kami acah-acah John. Deh. Nya tu acah-acah jogging tu nya yang paling akhir datang. Aku nanya. Tak apa nyesal bah. Menyesal dia nanya bila nak makan tadi. Dah ajak dia ke depan tu lagi. Bebas lah. Sebab today kita akan playing tourist. Capek sudah dia. Fresh tu 61 cm. Oh. Free shot. Woohoo. Kasut patut anda asyik. Okay. Tok kita dah melalui, kita dah keluar daripada China Street. Kapten, kami lapar Kapten. Kapten, kami lapar Kapten. Kami mau makan mi Jawa Kapten. Kapten si dengar. Kawan.
Dio-nya ajak ke? Dio-nya ajak. Buang dulu. Buang kalori dulu je Mada. Tambah banyak KM tak? Rasanya macam lebih ya KM kita tu jalan tu. Oh, ala-ala 5. Sikit lagi. Bapa nak sikitnya kah? Ya. Cepatnya 5 larilah. Kau faham. Kapten. Tadi ingat pada kami 1 km. 1 km je tinggal tu. Yang dah jalan je kita. Kami dah jalan dah tapi ingat masih kan. Ingat budak kami. Kami kena ditipu awal pagi. Shit. Nenggaknya. Okay. Lin kena scam awal pagi. Kena scam oleh kapten. Kami orang awal-awal dah tahu dah kapten tu si boleh pakai kapten tu. Memang jalan je. Okay, so far yang paling mendengar kata Lin lah. Yang nang sampai 4 km jangan kami. Kami pada 1 km kita jalan aja. So kita jalan lah. Tapi kami siap bertahan je. Turunnya 5 km cepat-cepat. Kena scam. So sekarang jom jalan lintas. Okay. Sekarang kita nak menuju ke mengisi perut. Okay. Jalan je. Jom. Isi perut. Si perut di. Okay, kata kita nak tengok kat sini, okay? Mila still looking good. Sebab Mila 1 kilo je tu. Okay. Jom kita bergerak. Acah-acah lah. So, kita nak pergi makan mi Jawa. Makan mi Jawa. Bersama our captain. Habis tu 5 km matanya. Dah kita. Siap buat announcement dekat church. Nampaklah kau mudahan nampak dalam... Kami lapar. Lapar. Kita on the way ke mi Jawa. Alamak, semua kedai tutup tu apa hal? Kita lalui satu kawasan. Tak ada nemu tangga pun excited. Macam mana tu? Tapi nak depan Dokyat ada juga kedai makan kan? Tengok. Cari yang style-style kopi tiam mo. Yalah teh. Depan Dokyat sisi ada juga kedai makan sebenarnya. Macam makin jauh je KM kita tu tenau. Tok lah Saujana. Sini adalah salah. Oh ya, Saujana tu Electra House. Kalau orang dah nemu kedai makan untuk rasanya dari 1, 2, 3. Tu adalah kedai keempat. Bawa kita duduk makan. Berikut tak sehat. Buat kalak minum teh tarik sehat. Dan lepas saya nyapu teh tarik warna pink. Warna nude bah, warna nude. Pink. Ya Allah, aduh habis airnya. Bapa bah. So kami orang duduk makan dekat duduk sama. Sebab teh 1, 2, 3, 4 tu adalah kedai yang ke-5. Tu adalah kedai yang ke-5. Ya sedih. Kamu tak kita makan, akhirnya ada makan. Kita akan makan-makan dekat duduk sama kopitiam. Muka-muka kepenatan. Das nak Aduh. berak. Sesi mengorder. Kamu tengah nunggu makanan. Kamu makan dulu. Lepas ya bawa kita sambung balik kita punya blog. Okay, kita makan dulu. Muka-muka yang dah sabar nak makan. Dah makan roti dek? Haus tu. Kamu makan roti je sebab kamu orang dead. Kau kapten lah. Okay. Kamu orang dah settle makan-makan. Lama gila lepak lah kedai lah. Thank you lah duduk sama kopitiam. Sebab nisik menghalau kami orang keluar dari kedai. Sini kami. Oh, kami sebelah. Okay. So, kita akan bergerak pergi ke kereta masing-masing. Mila pegang Mila. Siapa Mila. pegang? Mila.
Ay, sama lah masuk sekali dah. Si Wan cerita pandai nak. Kau tu. Pandai Lain tak tinggal dua dalam badan. Dah start ke tak? Dari Okey, dah start. Okey. Okay. So, kita jalan vlog kamu orang itu. Kamu orang dah pergi jogging pagi hari. 5 km guys. 5 km. Ada yang kena scam, ada yang datang akhir, ada yang ada yang si ikut kata kapten. Mau kena rotan dah. Tapi kami nurut je teh. Tapi so far keseluruhan untuk hari tu Kapten cakap apa? Kapten cakap apa? So far semua best untuk hari tu. Sida enjoy lah, best lah hari tu. Senang cerita. Senang cerita. Cerita senang cerita. Pendek cerita, senang cerita. Hari tu best. Akan repeat. Akan repeat. Okay, so that's all from us. That's Okay. all from us. Hari tu, thank you yang dah tengok vlog tu dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment and subscribe. Amalkan gaya hidup sehat. Yeah. Selalu minum cola. Salah. Kolam for life. Cola for life. Momoyo, mixu. Salah keputusanan yang salah. Kopi dan cola for life. Bye bye. Bye-bye.